dan juga selamat hari di pagi. Bolehlah jumpa dengan saya. Kejap di mana saya berada. Dan kita mulakan dengan jejaka di sebelah kiri saya. Okey, nama? Saya Pegawai Nuriza. Dan pada malam ini untuk makluman hadirin sekalian, ada seorang artis jemputan yang akan menghiburkan kita pada malam ini. Sebelum kita diperdendangkan atau dipersembahkan oleh artis jemputan, saya nak cari lagi seorang perempuan pula. Muka memang betul. Okey, backup. Tepuklah sikit. Terima kasih. Ada. Kawan-kawan tolong kita. Assalamualaikum semuanya. Dengar aku je sebenarnya. Okey, selamat Hari Raya saya ucapkan dan terima kasih kepada pihak penganjur daripada Zorul dan juga pihak di sini sendiri daripada Kemah Kota yang menjemput Aizat untuk sama-sama menghiburkan anda semua sambil menjamu selera. Kita hiburkan dengan beberapa buah lagu sambil itu diiringi oleh kompo Regiment Ranger Diraja RRD. Okey, yang berada di sini semua pakai baju hijau cukup tumpah saya. Lapar pula rasa. Okey, kita dengarkan lagu pertama daripada saya, Pantun Budi. Peminat-peminat saya yang berada di luar sana dan juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak maaf ya sekiranya berlaku terkasar bahasa, terlebih cakap. Maklumlah kita manusia biasa. Dan apa-apa pun sekarang ni saya berada di Kem Mahkota Keluang sempena Majlis Rumah Terbuka dengan PUTD Pangkalan Udara Tentera Darat dan brought to you by Zul di di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin dan selamat maju jaya kepada DZMS Lah.
function? Function bagus, okey. Tak ada masalah. So, macam mana? Show? Meriah. Itulah sambutan hari raya terakhir. Hari ni terakhir kot. Tak tahu kalau 1 bulan orang nak buat open house lagi. Jemputlah kami. Kami boleh datang walau ke mana saja. Jangan dibayar.